Level 3 bang kan ni kan? Assalamualaikum. So kalau yang mana nak makan seafood murah, boleh datang kat sini. Boleh seafood pot. Dia punya tu murah. So jom kita order ya. So dekat sini boleh makan dekat luar boleh, nak makan dekat dalam boleh. Bilik VIP pun ada. Jom kita tengok jap bilik VIP dia. Alright, so ni bilik VIP dia Yang paling terkejut ada karaoke Tapi kita seorang je, so kita makan kat bawah je lah. Okay, order Alright. So sini yang famous dia punya seafood. Saya set ni bang, pot ni. Ni level 3 bang. yang pot macam ini. Okey, order pot ni. Kita tengah ada promotion yang set Merdeka punya. RM69 ni satu je ke dapat? Tak, dia dapat 3 bang. Kangkung, sotong, buttermilk. buttermilk. Dia abang sekali lah ni. Lagi abang bagi nasi putih bang 2. Okey, itu je. Terima kasih. So ni seafood dia Level 3 bang kan ni kan? Kuah steam limau. Kuah steam limau. Alright, kuah steam limau. Ni ada kuah steam limau, ada kuah tom yum, ada kuah malatan. Okey, ada 3 kuah Ni yang RM69 tu So dapat kangkung goreng, ayam buttermilk, salted egg, sotong salted egg Okey, terima kasih bang. Tadi seafood pot level 3. Alright, so kita rasa dia punya kuah dia, kuah steam limau. Bismillah. Pedas So level 3 tu dia taburkan cili ni banyak. Alright, so dekat dalam ni ada udang guys, udang, lala, ada kupang. Ni ikan siakap seekor besar ni okey. Okey, so kita makan lala luar Bismillahirrahmanirrahim. Yang bestnya dia punya siakap dia ni dia goreng dulu, lepas tu baru dia tuang kuah limau. Sekarang ni ada promosi Merdeka. Set RM69 ni dia bermula pada hari ni sampai 16 September. Chicken buttermilk So kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sotong salted egg. Crispy sotong dia. Bismillah. Last sekali ada kangkung goreng Bismillahirrahmanirrahim. So ni kita add on iaitu BBQ chicken wing RM26 saja. Kita ada kuah sos dia. Bismillah. Alright, so ini makanan tempatan kita iaitu sate So harga dia RM22 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah kacang dia macam orang lama masak So set ni sesuai nak makan 4-5 orang pun boleh makan set ni. Cuma nasi je kena add on. So yang mana berminat boleh seafood pot dekat Bukit Bintang. So guys, makan dulu.